Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Nurul Afifah Balqis binti Rusli. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan pengabaian nafkah iddah, perspektif hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Dalam kajian ini saya menceritakan berkaitan dengan nafkah iddah, dan nafkah iddah merupakan salah satu hak isteri selepas perceraian yang wajib ditunaikan oleh bekas suami menurut hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Tetapi kewajipan ini telah diperuntukkan secara jelas dalam akta dan enakmen berkaitan dengan nafkah iddah. Tetapi secara realiti kita dapat menunjukkan bahawasanya masih lagi wujud para suami ataupun bekas suami mengabaikan nafkah iddah, khususnya di negeri Kelantan. Jadi kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pensyariatan nafkah iddah dari perspektif hukum syarak dan menilai peruntukan undang-undang keluarga Islam di Malaysia berkaitan dengan nafkah iddah. Dan juga dalam kajian ini mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pengabaian nafkah tersebut oleh bekas suami. Dalam ini juga, kajian ini juga dapat kita menggunakan reka bentuk kualitatif melalui analisis dokumen dan temu bual separa bersekutu seperti pegawai mahkamah syariah, peguam syar'i dan juga wanita yang terlibat dalam kes pengabaian nafkah. Jadi dalam kajian ini kita dapat menunjukkan antara satu cabaran utama ialah kelewatan proses penghakiman dan juga sikap lepas tangan oleh bekas suami, dan kelemahan mekanisme penguatkuasaan terhadap tahap kesedaran yang rendah terhadap kewajipan untuk memberi ataupun membayar nafkah iddah kepada bekas isteri. Jadi dalam kajian ini mencadangkan penambahbaikan dari sudut prosedur mahkamah, perluasaan bantuan guaman syar'i kepada golongan B40 dan juga pengukuhan mekanisme penguatkuasaan seperti memotong gaji automatik dan senarai hitam bagi meningkatkan pematuhan terhadap perintah nafkah iddah dan seterusnya membela hak wanita selepas penceraian. Jadi dalam kajian ini pernyataan masalah ialah kita boleh dapat dilihat secara prinsipnya nafkah iddah merupakan hak wanita yang ditetapkan oleh syarak selepas penceraian bagi menjamin kebajikan dan kestabilan hidupnya dalam tempoh menunggu iddah. Jadi realiti masih lagi ada bekas suami yang masih lagi mengabaikan kewajipan ini, sama ada secara sengaja ataupun tidak, dan juga kerana kelemahan kefahaman mengenai tuntutan agama dan undang-undang. Jadi daripada laporan JKSM dan media massa menunjukkan peningkatan kes pengabaian kajian dan kelewatan pembayaran nafkah yang berpanjangan, dan bekas isteri terpaksa memfailkan tuntutan di mahkamah syariah dan menghadapi prosedur yang panjang dan memenatkan. Jadi dapat kita lihat para wanita ini berdepan sikap dengan sikap tidak bekerjasama oleh bekas suami. Jadi kes-kes masih lagi kekal tidak dapat diselesaikan walaupun perintah mahkamah telah dikeluarkan, dan akibatnya masalah pematuhan dan penguatkuasaan menjadi lemah. Jadi saya ada buat satu rumusan beberapa statistik berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah di Malaysia, dan bermula tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 520 kes tuntutan nafkah iddah, dan ini adalah hasil daripada sumber BSK dan juga JKSM di Malaysia. Dan juga pada tahun 2020 terdapat 91 kes, dan ini kes terlibat Negeri 9. Ini hasil statistik Suluh Negeri 9 menunjukkan bahawa pada tahun 2020 terdapat 91 kes tuntutan nafkah yang didaftarkan, dan pada tahun 2021 5% daripada klien melaporkan bahawasanya mereka tidak menerima nafkah iddah, dan pada tahun 2022 meningkat 6% daripada klien menunjukkan bahawasanya mereka menghadapi juga permasalahan nafkah iddah. Dan untuk pengetahuan bahawasanya ini adalah kajian ini hasil daripada sebahagian daripada tesis PhD saya. Jadi objek kajian ini dijalankan berdasarkan menganalisis konsep dan pensyariatan nafkah iddah berdasarkan dalil hukum syarak, dan juga mengkaji peruntukan dan pelaksanaan undang-undang keluarga Islam di Malaysia berkaitan dengan nafkah iddah, dan mengenal pasti punca pengabaian nafkah iddah oleh bekas suami serta kelemahan pelaksanaan undang-undang dalam menangani. Jadi di sini adalah beberapa kajian saya lampirkan. Iaitu yang pertama, apakah konsep, dalil dan prinsip hukum syarak yang menjadi asas kepada kewajipan nafkah iddah, bagaimana undang-undang keluarga Islam di Malaysia mengatur pelaksanaan nafkah iddah kepada bekas isteri selepas penceraian, dan yang terakhir adalah apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada pengabaian nafkah iddah oleh bekas suami dalam konteks masyarakat di Malaysia. Dan seperti mana yang saya sebut pada awal-awal tadi berkaitan dengan metodologi adalah kami menggunakan kualitatif dengan dua kaedah, iaitu analisis dokumen dan juga temu bual. Jadi di samping itu, temu bual yang saya sebutkan tadi adalah seperti pegawai mahkamah syariah dan beberapa orang wanita, dan juga peguam syar'i.
Dan dalam kajian saya telah menerangkan berkaitan dengan definisi nafkah secara umum dan juga definisi iddah secara umum, dan saya menggabungkan definisi nafkah dan iddah. Dan ialah dalam dapat kita lihat di sini adalah definisi iddah ialah pemberian wajib oleh bekas suami isteri kepada bekas suami kepada isteri kepada bekas isteri dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga perbelanjaan harian sepanjang tempoh iddah talak raj'i. Dan ini bertujuan untuk memastikan kebajikan bekas isteri tidak terabai dalam tempoh peralihan tersebut, dan tanggungjawab ini berpaksikan prinsip keadilan dan ihsan serta menggambarkan bahawa hubungan tanggungjawab suami terhadap bekas isteri masih lagi diteruskan walaupun talak telah dijatuhkan. Jadi itu dari segi hukum syarak ataupun dari definisi. Dan kita tengok nafkah iddah menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Jadi isu pengabaian nafkah iddah ni selepas penceraian khususnya talak raj'i merupakan permasalahan berterusan yang wajar diberi perhatian serius oleh penggubal dasar. Hasil temu bual dengan seorang peguam iaitu Puan Mahani binti Mustafa pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan kes pengabaian nafkah iddah yang menjadi faktor konflik lanjutan selepas penceraian sekaligus membebankan wanita yang tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Jadi dari sudut perundangan Malaysia memperuntukkan kewajipan nafkah iddah melalui beberapa undang-undang utama seperti mana kita dapat dilihat di Seksyen 59 dalam kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan bekas suami membayar nafkah kepada bekas isteri dalam tempoh iddah, dan juga terdapat Seksyen 61 pula memperuntukkan bahawa jumlah nafkah hendaklah ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan keperluan isteri, manakala pada Seksyen 65 dalam kurungan 1 menyatakan bahawa hak nafkah terhenti apabila tamat iddah atau jika isteri disabitkan dengan nusyuz. Seterusnya ada juga dalam kajian ini terdapat dalam konteks Kelantan, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di negeri Kelantan pada 2002 mengandungi peruntukan yang hampir sama iaitu pada Seksyen 51 dalam kurungan 1. Enakmen tersebut memperuntukkan kuasa Mahkamah Syariah untuk memerintahkan pembayaran nafkah iddah, dan juga manakala Seksyen 61 dalam kurungan 1 menegaskan bahawa kadar nafkah bergantung kepada kemampuan suami dan keperluan isteri, dan juga sama juga pada dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Kelantan di Seksyen 65 dalam kurungan 1 menjelaskan bahawa hak menerima nafkah terhenti apabila tamatnya iddah jika isteri nusyuz, dan ditambahkan lagi apabila seorang suami gagal mematuhi perintah nafkah boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 72 dalam kurungan 1 iaitu membenarkan mahkamah syariah mengenakan penalti berupakan denda tidak melebihi RM1,000 ataupun pemenjaraan tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-dua sekali. Walau bagaimanapun undang-undang menunjukkan kesungguhan melindungi hak wanita selepas penceraian, tetapi pelaksanaannya masih berdepan dengan kekangan penguatkuasaan dan kekurangan mekanisme pemantauan serta rendahnya kesedaran dalam kalangan bekas suami. Jadi hal ini menentukan usaha bersepadu daripada pihak-pihak berkuasa seperti Mahkamah Syariah dan agensi sokongan keluarga bagi memastikan perintah nafkah dapat dipatuhi oleh bekas suami. Jadi itu dari perspektif undang-undang, dan dalam perspektif hukum syarak pula kewajipan nafkah iddah ini kita dapat dijelaskan berasaskan firman Allah Subhanahu taala dalam surah At-Talaq, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrijna, iaitu yang menunjukkan larangan mengeluarkan isteri daripada rumah sepanjang tempoh iddah, dan ditambahkan lagi dalil iaitu askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Dan dalil lain yang sering dirujuk ialah firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang menegaskan kewajipan suami menyediakan rezeki dan pakaian kepada isteri menurut ma'ruf. Jadi jelaslah dalam hukum syarak wajib kepada suami memberi nafkah. Dan dalam pandangan para ulama seperti Wahbi Az-Zuhaili dan yang penulis fiqh manhaji sepakat bahawa wanita yang berada di dalam iddah talak raj'i masih dianggap isteri dari segi hukum dan berhak ke atas nafkah, tempat tinggal, makan, pakaian sama ada hamil ataupun tidak. Jadi secara kesimpulan, dan ada beberapa cadangan daripada pengkaji, ialah yang pertama kita tengok kesimpulannya adalah nafkah iddah merupakan kewajipan yang mesti ditunaikan oleh bekas suami kepada bekas isteri sepanjang tempoh iddah selepas penceraiannya, khususnya dalam talak raj'i, dan kewajipan ini sabit berdasarkan nas Al-Quran dan hadis dan juga ijma' para ulama serta institusikan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa isu pengabaian nafkah iddah masih lagi serius, terutamanya apabila peruntukan undang-undang tidak disokong oleh penguatkuasa yang berkesan dan kesedaran masyarakat yang mencukupi.
Jadi kegagalan menunaikan nafkah iddah bukan sahaja menyalahi syarak, tetapi dia menjejaskan aspek keadilan sosial dan kebajikan wanita. Jadi berdasarkan kajian ini, ada beberapa cadangan penambahbaikan bagi memberi hak isteri, iaitu nafkah iddah sepanjang tempoh nafkah iddah. Yang pertama, mempermudahkan proses tuntutan nafkah iddah. Prosedur pendaftaran, suluh dan pelaksanaan perintah perlu dipermudahkan dan dipercepatkan, termasuklah penggunaan kaedah dalam talian, sistem pengesanan kes serta garis masa yang lebih jelas. Dan yang kedua adalah memperluas bantuan guaman syar'i kepada wanita B40. Akses kepada peguam syar'i berpengalaman perlu diperluaskan juga melalui skim bantuan guaman yang tersusun agar wanita berpendapatan rendah tidak tercicir daripada mendapatkan keadilan. Dan yang ketiga adalah memperkasakan mekanisme penguatkuasaan. Antara mekanisme yang boleh dipertimbangkan ialah potongan gaji automatik, perintah tahan gaji dan senarai hitam, atau boleh dikatakan blacklist bagi kes ingkar berulang, serta kerjasama antara mahkamah syariah dengan agensi yang lain dalam pengesanan aset. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan dan kesedaran dalam masyarakat, seperti program pendidikan berterusan melalui khutbah dan juga kursus pra dan pasca perkahwinan, serta kempen media perlu dipergerakkan bagi menjelaskan secara tunas tanggungjawab nafkah iddah dan implikasi pengabaiannya. Jadi itu sahaja daripada saya pada hari ini berkaitan dengan pembentangan pengabaian nafkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.